Jadi air bersifat penyelesaian dia yang kita sediakan untuk menghasilkan air yang barangkali dan orang yang sihat. Simple je. Ya? Next. Ini dalam majalah newspaper di Korea tahun 2001. Toksik lama terbendam dalam tubuh boleh bawa penyakit. Air boleh bawa toksik. Air boleh bawa penyakit. Orang penyakit dah tak suka minum air. Kita tengok orang lelaki kan kita nak minum air. Jadi kita kena banyak minum air. Ini dah gambaran tadi yang kata antioksida, elektron apa benda ni. Apa binatang lah nak sebut kan. Okey. Dia ini sel kita. Ya. Ini radikal bebas. Radikal bebas ni kalau contoh cat ni, cahaya ni, cat ni kalau keluar lebih cepat pudar. Itu radikal bebas lah. Serangan asing. Kalau apple kita belah, biar lama dia jadi warna geram. Itu dipanggil radikal bebas. Dalam kita apa radikal bebas? Tadi makanan yang disebut ni. Guna basic tadi. Gula, terlebih, ini semua radikal bebas. Radikal bebas ni, sifat dia tidak ada elektron. Dia ada positif. Sel ni macam ni. Sel ni, kalau betul-betul belajar sains sikit ya. Nukleus benar, dia ada negatif, dia ada positif. Elektron dengan proton. Ini sel yang sehat. Tapi radikal bebas ni, dia tidak ada negatif. Dia tidak ada pasangnya. Ini radikal bebas. Dia sifatnya macam ni. Dia jahat. Apa dia buat? Dia pencuri. Dia curi lah. Dia curi. Yang ni sel sehat ni, dia ada duduk dia curi. Bila dia curi, dia okey. Tapi sel tak okey. Jadi sel nak survive. Apa dia buat? Dia curi sebelah. Dalam masa sama, kawan ni curi yang ni pula. Lama-lama proses itu, jadilah kanser betul-betul tu. Macamnya betul kanser. Luka yang dibiar tu, lama-lama dia jadi kanser. Ini dia dipanggil radikal bebas. Ya? Jadi, bila kita minum air fortified, air zam-zam yang berakar tinggi dan elektron banyak, yang dia kata negatively water yang tinggi, itu cara nak menunjukkan elektron. Jadi, dia akan bekalkan elektron kepada radikal bebas. Maka radikal bebas akan keluar dalam air kecil kita dalam keadaan happy. Air kecil happy ni tidak warna kuning panas, tak berbau sangat. Itu air kecil happy lah. Kalau yang kuning jalan-jalan ni, air kecil tak happy. Dan sel kita sihat, happy. Oksigen tu keluar, kita pun senyum dia sehat. Ini dia gambarkan yang panggil radikal bebas oksigen.